Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Singhakum 2497 adalah hari kehilangan seorang ulama besar Taning, iaitu Tuan Guru Haji Sulong bin Haji Abdul Qadir ataupun Pak Yah Long kita. Jadi kehilangan pada hari itu berlaku selamanya 72 tahun. Dan kehilangan itu adalah satu perkara yang jadi tragedi terhadap orang Islam semua, khususnya di 3 wilayah kita. Sebab apa dan siapa yang buat wilayah Pak Yah Long tu? Hari ni cek kena ayat satu persatu. Mulai pada tahun 2480 Boziyah, iaitu pada masa Perdana Menteri Chonpon Polfi Songkram buat satu polisi pada masa tu, iaitu polisi Rathanayom. Jadi seluruh negeri Sia tu akan guna satu polisi ni, satu nyobai ni, iaitu jadi satukan rakyat. Dan benda ni setuh kepada 3 wilayah di Serata ni, kerana dalam polisi tu sebut kata apabila duduk di negara Sia tak boleh kecek dengan bahasa lain daripada bahasa. Nak kecek Melayu ke, nak kecek Arab ke, tak boleh. Dari segi pakaian pula, kalau lah nak pakai piyah, nak pakai baju kocek 3, nak pakai kain sarung, nak pakai hijab, tak boleh juga. Siapa kepada unit-unit nak guna pakai dalam 3 wilayah, sepertinya unit keluarga untuk kode pun dibatal, dihapuskan pada masa Chonpon Polfi Songkram. Apabila jadi lagu tu, wak kata para ulama khususnya bagi Tuan Guru Haji Sulong tu tak puas hati kerana nyobai Rathanayom pada masa tu. Maka yang berlaku lepas pada tu, iaitu pada tahun 2490 Boziyah, yang mana Tuan Guru Haji Sulong adalah yang dipertua Majlis Agama Islam wilayah Fatlauni pada masa itu, buat keputusan, buat permintaan 7 perkara kepada kerajaan. Pada masa tu iaitu kerajaan Perdana Menteri namanya iaitu Honorary Tuan Kamrong Nawasawat. Perlu surat tu kepada kerajaan pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2490 Boziyah. Lepas daripada kalau surat kepada kerajaan dah, tu jadi detik mula-mula. Jadi wak kerajaan tu tak harap kepada Tuan Guru Haji Sulong tu. Kerana sekarang hak minta tu jadi nampak lebih, nampak berdoa. Lalu tu lepas daripada tu tahun 2495 Boziyah, Tuan Guru Haji Sulong ditangkap. Atas rupa kata Tuan Guru tu jadi kabut ataupun pemberontak terhadap kerajaan. Lepas daripada Tuan Guru tubik daripada penjara, maka klik rumah, duduk dengan keluarga, hidup dengan sederhana. Tetapi yang berlaku tragedi yang sangat besar pada masa tu iaitu 2 tahun lepas tu, pada tahun 2497 Boziyah. Pada tanggal 13 Singhakum 2497 Boziyah, Tuan Guru Haji Sulong dipanggil oleh pihak polis, yang mana